Ada komen tanya, lepas cabut gigi, doktor boleh ke minum air sejuk? Jawapannya, yes, boleh dan kita sangat-sangat galakkan untuk minum air sejuk dan elakkan air panas berserta dengan makanan panas juga. Tapi ingat, bila minum air sejuk tu tak perlu minum guna straw. Kita tak nasihatkan, minum je macam biasa. Sebab apa? Sebab lepas mencabut gigi akan ada blood clot formation. So, kita tak nak blood clot ni tercabut. Kalau dia tercabut, dia akan menyebabkan pendarahan semula ataupun worst case, you might get dry socket. Socket kering infection. Sangat-sangat sakit. Jadi, kita bagi tahu patient, elakkan minum guna straw, elak kumur terlampau vigorous. Kalau nak ambil air semayang, masukkan je air dalam mulut. Gerak kepala kanan kiri, buka mulut, biar air jatuh sendiri macam tu. Tak perlu nak vigorous kumur ataupun tak boleh vigorous lidah. Sebab all this activity boleh menyebabkan darah betul tercabut. Okay, so kita nak elak benda tu berlaku. Baik saja lepas cabutan gigi, makanlah ice cream, makan yogurt, because things like that boleh bantu kurangkan pendarahan dan mempercepatkan healing process. Kalau ada soalan lagi, boleh tanya.